Mohon Maulana penjelaskan tentang apa yang kita boleh sandarkan ia adalah sebagai takdir. Ini sebenarnya tidak kena-mengena dengan sini kan. Apa yang boleh kita katakan sebagai takdir, dan apakah sikap yang perlu ditunjukkan terhadap takdir yang buruk? Ini masalah takdir lah ni. Sebenarnya ya, segala-gala yang berlaku itu takdir. Segala-gala yang berlaku adalah takdir Allah SWT. Jadi tak adalah kita kata yang mana yang boleh. Itu mungkin maksudnya lah, kalau saya tidak silap. Yang mana kita boleh sandarkan sebagai takdir, semuanya kita kena sandarkan sebagai takdir. Tak ada kecuali yang ini saja boleh kita katakan takdir. Tak ada, semua baik buruk adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya. Cuma kita berasa yang baik, yang kita berasa yang buruk itu tak sesuai, kita nak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perasaan kita.